kerana terpaksa. Bukan sebab vaksin tu jahat ke, sebab vaksin tu tak bagus ke, membahayakan, tetapi dia kata kerana kami terpaksa ikut apa yang Saudi minta. Sebenarnya tabung haji terpaksa buat kerana Saudi dia kata mewajibkan. Maka sekiranya perkara yang diwajibkan itu benda yang tak betul, maka sepatutnya dia kena sebut tak betul. Al-ghayah la tubarrul wasilah. Kan? Matlamat tidak boleh menghalalkan cara. Ini benda ni kaedah yang cukup penting. Jadi maknanya yang pertama sekali saya nak menyeru kepada tuan-tuan dan puan sekalian bahawa sesungguhnya setelah kita berbincang dengan pihak kepimpinan tabung haji tadi, lembaga tabung haji, dan antara perkara yang disimpulkan di akhirnya dia kata bukan kami tak tahu, bukan kami tak rasa, bukan kami tak kata yang ini tak betul ataupun jahat ke, mudarat ke sebagainya. Kami dah bincanglah dia kata dengan semua orang. Tapi ini surat dia kata daripada kerajaan Saudi mewajibkan kita kena buat. Maka di sinilah saya sebut alasannya bukan kerana vaksin itu baik, bukan kerana kita kena wajibkan vaksin dan sebagainya, tetapi kerana terpaksa ikut. Maka di sinilah saya menyebut. Nampak gaya macam mereka tahu yang benda ni bahaya. Memang tahu. Dia tahu, Memang tapi tahu. dia nak teruskan, konon terpaksa. Ya, daripada apa yang disebut tadi, maknanya dia terpaksa ikut kerana kehendak Saudi. Maka perkara yang sepatutnya berlaku ialah bagaimana digambarkan oleh fatwa daripada sebuah negeri, faham bagaimana dia kata bahawa pengambilan vaksin itu harus atau pengambilan ubat itu harus, tetapi pemaksaan itu haram. Sepatutnya perkara ini dikemukakan kepada rakyat supaya rakyat boleh pilih nak ambil tahun ni ke pergi haji, nak pergi tahun depan. Kalau tahun ini memudaratkan kita dengan sebab perkara tersebut, maka sudah hukum menjauhkan diri daripada mudarat itu adalah perkara yang wajib. Jadi sebab itu kita sebut sini, perkara ini perlu diterus terangkan. Kalau terpaksa ambil, kerana disuruh, adakah kita nak makan babi dalam keadaan tidak terpaksa? Maknanya macam Prof sebut tadi, kan, kalau kita tak ambil pun tak semestinya kena. Kan, kalau kita ambil, confirm kita ada side effect yang mungkin kena kat kita. Maka sebab itulah kaedah-kaedah ini perlu ditengok semula oleh mufti-mufti dan qadi-qadi. Sekiranya tidak ada keselamatan kepada jamaah haji untuk pergi, maka dia menjadi mudarat, maka hukum pergi haji dia dah tak jatuh wajib dah. Dia dah tak jatuh wajib dah. Kenapa? Kerana dia boleh memudaratkan. Bayangkan 31,600 orang pergi, tiba-tiba 10% mati kerana vaksin yang diambil, maka sudah tentulah ini memudaratkan. Maka mufti kena ambil balik, tengok balik, qadi kena tengok balik, adakah menjaga pergi haji lebih penting daripada menjaga nyawa dan menjaga keselamatan yang lain. Dan ini adalah antara kesimpulan yang kita boleh dapat tadi. Daripada menjaga agak banyak, alhamdulillah pihak lembaga tabung haji telah memberikan kerjasama